Kepala usah. Hilangkan. Off camera. Ada gorgon ada satu. Oh, minyak mulut bau. Lemeng bibir. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang, salam sejahtera. Okay, bersama kita lagi di Faizal Channel 77. Korang berada di apa kota Johor Lama. Tempat ni tak pernah sampai di pantai kan. Ni panggil Johor Lama. Oh, kat sini pun boleh mancing ke? Ni rencana dalam kawan untuk naik rakit lah dengan tim siapa tu, Amirul and family. Okay geng, kau set up dulu. Okay, kita naik barang, nanti boleh cerita lagi. AT ni pun boleh mancing lah. Ada juga asal. Bolos. Jadi ya, kita Amirul okey. Penat. Okey. Kita try tengok rezeki apa hari ni dapat. Oh, ni dah bawa. JT dia boleh tahan. Boleh mancing. Okey geng, dah sampai rakit. Rakit Pak Long apa. Ini dalam 25 kaki kot. 25 kali 25 kot. 30 kaki ada sini. Cik gila kan. Comel dia. Panjat tengok tukul kereta bawah ni. Tak bawa Ha. air. Ada tu air masak. Dia tak air tong besar. Tu kereta tu bawa udang hidup sedap. Udang hidup kan. Lagi Ni kat bawah kan. Bulu bawah. Air lembut ni. Dia tak laju again. Saya cakap dengan dia kata apa, bawah ni ada tukun, dia kata ada tukun apa, lepas tu dia kereta sebiji bawah ni. Dia buatkan tukun. Dia kata ada lagi sebiji lagi. Tengah-tengah nak siap dia cakap. Bulu bawah je lah. Tak payah jauh lah. Dia sama ni yang belah sana tu kan apa, Yang sana tu dia kata Teluk Sengat. dia tak galakkan sana tu yang YB punya tu kan. Tadi India ada dekat betul 8 orang kan. Dia takut nanti India mabuk nanti. Kecoh. Kecoh. Pasal dia kata dah kena sekali dah. Dia cakap Dia ada sangka ikan ni mana? Ha? Ada sangka ikan, rakit sangka ikan. Itu dia datang, dia bawa pergi bos. Oh, bos. Ni dia punya toilet. Baik ni ada kursi. Ada kursi ada. Duh. Lagi ke tepal lagi. Mak rendah betul lah dia. Rakit comel ni. Gantuk kepala aku. Okay geng, kita setting dulu tengok apa yang ada. Air dah mula surut. Air lembut ni. Depan ada pupus sarung, udang kopek, udang hidup. Kita try lah. Ada merah puluh, kita merah puluh. Cik lauk santai trip ni. Udang hidup. Satu tak besar ni, kecil. Bawah ada tukun kereta. Tukun kereta kata dia. Ni pakai set cik lah, 6,000. Dia Rolly Sepia. Pakai road Seahawk 13. Total air dia.
Ini kau tak ikat kata kebang juan aku ni yang. Oh, dah hidup lah tu. Lemah ni. Dia ni yang tak dapat tadi saiz. Yang saiz ni kau dapat. Ni awal kecil. Dah lama tau. Dah turut kita pakai pupus sarung. Mesin kecil 2000. Air lenang gila. Air dah surut kan. Lembut betul air dia. Tak lekat lah. Lama. Lama Lama. Wah. Tak kumpau. Dia ada berkawan. Tak kumpau. Wah, ni buat umpan bagus. Allah. Makan petang. Tebal lah. Macam begitu. Kan? Ha. Lesen. Tebal pipi. Tebal pipi boh. Pulau. Tebal pipi. Awal lesen. Awal lesen. Nak darat. Terantong tu ada kawan tu. Kawan tak ada ni. Gilemu. Tadi nak masuk dalam tu terlepas. Hampir jadi kali kedua. Aduh, kecoh. Tak relax Syun. Makan kena ikan. Lama. Ingat tebal dia. Lihat luar. Makan. Tak relax betul lah dia. Umpai. Tak letak dia. Yang makan tentulah. Aku makan, umpan pun makan. Tak lekat pula. Tinggal sibuk makan dia pedal. Udah agak dah. Mirul. Ni dua-dua ni. Oh tidak. Semuanya derek dia bunyi kreng. Lekat ke? Tahu? Macam tak ada je. Macam berat. Macam berat. Buat ikan ke betul adung? Ada ikan tu. Lama. Oh lama. Tak Dari kumpau. jauh dah nampak dah. Tak kumpau kan. Lama pun lama. 4 ekor dah ni gelema. Oh. Yang itu boleh masuk dalam tongai batu lah. Kan dalam apa tu? Baldi tu. Banyak sangat dah. Kata dia boleh simpan bawa balik lah. Bagi kucing makan ke apa kan. Nak goreng pun boleh. Kejap kan dia makan kan. Ya, perempuan memang laju. Masuk lah. Sorry. Ini udang kopi kan? Udang kopi lah. Apa lagi kau? Lembut juga ya. Oh, kenduri. Ragu. Ragu belit tu.
Oh, ke sana, ke sana. Ha. Oh, bagus. Oh, sama saiz lah macam aku dapat tu. Gagu. Oh, okey ngam. Gagu. Apa bukan? Alamak, aku ingat bolos tadi. Kali dui bolos. Dui lus. Yang main tengah apa? Oh. Sembilang. Gemang. Oh. Jap. Lek. Oi. Naik. Jangan angkat. Lompat mat. Oh, bapak memang. Lembut dia tarik. Oh. Go. Jantan. Paling besar. Belakang tu. Eh. Belakang awak tu. Sengkut. Ni kan cash report. Jam pukul 2 pagi. Arus macam peluru. Arus surut kan. Air surut. Nanti kita tengok lah. Dalam 1 jam lebih ke 2 jam lah. Air tedur sikit kan. Bagi slow. Tengok ada makan tak. Yang dapat gemang seekor tadi. Besar ke. Yang lain semua jahan lah. Lain-lain tak dapat lagi. Cuma dapat tebal. Nak tebal pun 3 jari. 3 jari tak besar lah nak. Itu pun kau ambil lah bagi dekat member kan. Kita tunggu lagi. Tunggu air surut turun slow sikit kan. Mungkin ada ikan lain ambil kan. Ekor kuning. Off camera. Nah, ambil. Nak bawa balik. Ni kecil kan. Tebal pipi anak. Pakai perambut 120 lebih. Baru dia ambil. Tapi cari ikan duri je lah ni. Lain tak ada. Harus laju. Rambut panjang. Ikan duri saja. Ikan lain tak jumpa. Lepas ni. Poh. Kena lagi aku belin. Umpan bagus ni. Oh. Ada ke? Kontak ni lah. Sangkut ni. Ada lagi tak? Tak ada, sangkut ni. Putus lah. Putus lah. Aduh. Uish, rugi. Oh Allah, ingat kenapa? Oh, soto. Dui dah masuk. Tahan saya. Umpan udang dah tak ada. Korang pakai melin dengan isi gelam potong. Ulu bawah eh. Tengok apa ada.
kosong pagi. Cik lama makan letak, dia makan habis. Kenapa ni blend pula? Tengok dia ambil tak. Makan nak kena sembat. Sisik. Ngah, alamak, lesen lah. Dapat lesen. Tebal lah dah. Bunga dah. Ada. Dia ada. Mirul nak? Saya tak. Ha? Okey geng, tamat misi kawan. Apa rakit? Apa nama rakit? Untuk ni. Ini ya. Kira punya satu. Rumah rakit Pak Long. Ni roti bawah. Rumah rakit Pak Long. Apa kampung Johor lama. Apa cerita? Gemang satu. Memang satu. Jackpot. Jackpot Lain tak ada. Tak ada. Penat je. Panas, penat semua dia. Okey lah, dapat mancing okey lah. Dapat mancing nyungut. Tak tahu ke mana nak mancing mana. Pergi semua tak ada tempat lah apalah. Nebeng tak ada ikan lah. Lebih tak dikan semua scam tu semua. Dapat duduk kat rakit ni okey lah. Repeat. Rakit lain pula. Malam dah putus. Steel pun boleh putus. Still 15 pound. Dah buli lah. Kena bully kat sini. Tak jadi apa. Apa boleh buat? Kita cubalah nanti next trip rakit lain pula kan. Kita cek lagi besar kawan-kawan. Mesin berderat. Kita tengok hasil. Pipi comel. Ada gorgon ada satu. Oh, minyak mulut kau. Lemeng bibir. Bolehlah santai-santai. Buat hilangkan penat-penat badan. Apa terapi rakit nama dia. Tengoklah next trip kita terjah rakit lain pula. Tengok ada trip terbaru nanti kawan upload lah. Trip biasa. Yang akan datang ada trip-trip apa ni yang terbaru untuk jaring ke apa kan. Kalau ada video baru nanti kawan upload. Terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe, follow. Terima kasih semua. Kita jumpa trip akan datang. Assalamualaikum.